Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, semua dah makan ke? Dah sarapan? Alhamdulillah sudah. Dengar suara. Sudah. Yang suara. Sekejap. Saya mengingatkan suara. Baik, insyaAllah pada pagi ini topik pertama lah bagi hadis dan penemuan sains. InsyaAllah kita akan bahaskan pengenalan dulu tentang kajian hadis dan sains. Ada tak hubung kait antara hadis dan sains? Ataupun adakah kitab-kitab yang mengaitkan hadis dan sains? InsyaAllah sama-sama kita diskusi. Baik, pendahuluan. Kalau kita tengok kepada hadis, selalunya orang baca hadis ni dekat masjid saja. Hadis 40 dan sebagainya. Tapi dalam pagi ni kita nak bahaskan ada tak hadis yang berkaitan tentang sains? Sama ada dari segi kejadian manusia ke alam semesta ke dan sebagainya. Quran kita dah dengar dah. Banyak dah Quran tentang sains. Tapi hadis tentang sains ni macam mana pula? Maka perkembangan ilmu bersama dengan penyebaran Islam, kadang-kadang kita tengok dia melibatkan bidang falsafah, astronomi, perubatan dan akhirnya melahirkan penemuan baru hasil daripada asimilasi ilmu oleh para sarjana Muslim. Sebahagian sarjana Muslim ada mempelajari ataupun menguasai ilmu perubatan, sebagai satu contoh Ibn Sina ataupun dalam orang putih panggil Avicenna, kan. Antaranya kitab Al-Qanun fi Tibb pun dijadikan sebagai buku teks di Eropah pada zaman dulu. Untuk apa tu? Untuk mentafsir ataupun menghuraikan kandungan nas dengan lebih tepat. Dia ada eksperimen dan sebagainya. Baik, kita tengok sedikit demi sedikit. Apa kaitan kitab syarah hadis dengan sains? Adakah para muhaddisin ini dia karangkan syarah-syarah hadis yang ada kait dengan sains? Maka disebutkan bahawasanya fasa kemunculan kitab-kitab hadis dan sains ini dah bermula dah pada kurun ketiga sehingga kelima hijrah. Itu fasa yang pertama lah. Tetapi huraian dia bukan melibatkan kajian saintifik dan sebagainya lagi. Kemudian dia berkembang pada fasa perkembangan kurun yang ke-6 hingga ke pertengahan kurun yang ke-14. Dan akhir sekali fasa kematangan akhir kurun sampai hari ini. InsyaAllah hari ini kita akan bahaskan satu persatu. Baik, bila kita tengok fasa kemunculan kurun ketiga hingga kelima hijrah, Nabi dah meninggal dah, sahabat-sahabat pun dah tak ada dah. Maka tempoh ini kajian hadis ini lebih dipengaruhi dengan kemunculan kitab-kitab kutubus sittah ataupun kutubus tis'ah, kan, kitab-kitab matan hadis. Kitab-kitab matan hadis ni Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, At-Tirmizi, Nasa'i, Ibn Majah, kan, Imam Ahmad dan sebagainya lah. Itu kitab-kitab matan hadis. Tetapi ada juga kitab-kitab syarah hadis yang ada di situ. Dan kebanyakan unsur-unsur sains, benda-benda yang melibatkan saintifik, diletakkan hadis itu dalam bab-bab yang tertentu. Bab-bab yang tertentu ni bermaksud bab-bab tentang tib. Kitabul tib. Kitab tib ni maksud dia perubatan. Kemudian kitabul ashribah, kitab minuman. Dan kitab al-at'imah, kitab makanan. Jadi tiga-tiga bab ini ataupun tiga-tiga bab ini dia mengetengahkan unsur sains itu secara tidak langsung, secara umum, secara general. Itu kitab-kitab syarah. Pada permulaan kitab-kitab yang menyusunkan kitab-kitab hadis tu, bab-bab tu ulama, ijtihad ulama. Maka dikumpulkan mana-mana saja hadis berkaitan tentang perubatan dalam kitab at-tib. Kemudian dia letakkan kitab-kitab ataupun hadis-hadis tentang minuman dalam kitab al-ashribah. Kitab ni maksud dia bab-bab lah. Bab-bab. Dan kitab-kitab tentang makanan dalam kitab Al-At'imah. Kita dapat maklum bahawasanya dalam kitab makanan, minuman pun ada unsur-unsur saintifik dalam tu. Sebagai satu contoh, Nabi nak minum tu bukan 3 kali nafas dan sebagainya. Itu kitab Al-Ashribah.
Okey. Karya terawal yang mengaitkan hadis dengan pandangan sains dan perubatan Islam adalah kitab Ta'wil Mukhtalif Al-Hadis oleh Ibn Qutaybah. Kita tengok sikit isu yang dijawab ataupun yang dibahaskan dalam kitab ini adalah isu tentang hadis lalat. Perlu difahami, hadis lalat ini sahih. Kalau tuan-tuan biasa baca hadis tentang lalat tu, yang mana Nabi sebut kalau lalat tu dia hinggap dekat minuman kita kan terjatuh, maka kita celup, ambil, buang. Kan sebab Assalamualaikum doktor. ya. Assalamualaikum. Dah maaf ganggu. Slide tak nampak. Macam ada orang lain share slide. Oh ya ke? Sekejap. Doktor, Saya share balik lagi sekali Siapa yang share balik? diminta kepada peserta bernama Datuk Abdullah untuk tidak share. Saya share lagi sekali. Okey, nampak ke? Nampak dah. Okey, nampak. Saya pula tak nampak. Okey, gerak Daripada mana tadi? Dari sini Yang tak nampak. Okey, tak apa. Maka disebutkan kat sini bahawasanya fasa kemunculan hadis-hadis tentang sains pada kurun yang pertama ini adalah kurun yang ke-3 sampai 5 Hijrah. Dia lebih kepada penyinaraian bab-bab tertentu dalam kitab-kitab hadis. Antara bab-bab yang melibatkan sains adalah bab-bab kitab tib, bab tentang perubatan. Tib ni maksudnya perubatan. Orang Melayu kita panggil tabib kan. Tib ni maksudnya perubatan. Kemudian kitab Al-Ashribah, kitab minuman. Dan yang ketiga adalah kitab Al-At'imah, yang ini kitab makanan. Okey, kita tengok sikit tentang sebelum saya bahaskan tentang lalat ni, ada tak kita nampak ada link-link dekat kita punya saat ini kalau tuan-tuan dan puan-puan hari ini nak rujuk kepada kitab-kitab hadis, nak tengok status-status hadis secara cepat dan sebagainya, tuan-tuan boleh klik dekat contoh salah satu saya bagi ni, sunnah.com. Pastilah dia terbuka ke tak. Okey, kalau dia tak terbuka dekat slide ni, saya sharekan dekat sini sekejap. Saya tuan-tuan nampak tak? Ini salah satu website sunnah.com. Okey, kalau tapi dia dalam bahasa Arab dan bahasa Inggeris saja. Contoh, tuan-tuan nak cari hadis tentang hati. Kita tak tahu bahasa Arab, tuan-tuan tulis heart. Maka dia akan cari semua hadis-hadis tentang hati. Contoh, dalam hadis ni, dia cerita tentang hati juga. Dia dah terjemah dan disebut kat sini, status hadis ni adalah hasan. Ini mudahlah untuk kita tengok. Kemudian, ada satu lagi hadis tentang myhadis.com. Myhadis.com ni, kalau tak ditengokkan, ini daripada Jakim. Dia dah buat dah myhadis.com. Tuan-tuan nak cari tentang hadis hati. Contoh lagi kita cari. Klik je, search. Nanti akan keluar hadis-hadis tentang hati, serta dia kitab apa dan sebagainya. Okey. Kemudian, kalau tuan-tuan nak tengok pula tentang semak hadis. Ini kalau tuan-tuan jumpa satu hadis yang agak celau. Betul ke tak betul? Bunyi dia pelik je ni hadis ni. Kan? Tuan-tuan nak tengok status hadis dah. Maka tuan-tuan boleh tengok dekat semak hadis. Semak hadis ni, koleksi hadis dia ni bukan hadis sahih. Dia ada hadis dhaif, maudhu', mardud dan sebagainya lah. Contoh tentang hadis apa lagi? Payung emas ada tak? Payung emas. Pada patung pula memberikan keringanan bila dipijak sesiapa yang mengukir patung dengan menyebut sesuatu yang hidup. Ini banyak benda-benda yang sangat lemah, dhaif jiddan dan sebagainya. Tuan-tuan boleh rujuk kat sini. Okey? Allahumma salli. Baik, kita teruskan lagi tentang perbahasan kita. Saya share lagi sekali tadi. Saya stop jap. Maaf. Okey. Mana slide saya tadi? Okey, sini. Okey, jadi link ni saya dah bagi dah. Tuan-tuan boleh rujuk sendiri.
Tuan-tuan boleh rujuk, tuan-tuan boleh klik dekat situ kalau tuan-tuan ada masalah tentang nak tengok status hadis. Untuk sunnah.com ni, dia lebih kepada bahasa Arab dan bahasa Inggeris. Untuk My Hadis ini adalah hadis-hadis yang telah dikumpulkan oleh Jakim dan dibuatkan dalam bentuk website. Masabiah ni oleh Zaharuddin kot, saya tak silap. Pun boleh dibuka untuk kita semak hadis. Semakhadis.com ini pula adalah hadis-hadis yang tentang pelik-pelik sikit. Kita nak tengok status dia adakah betul dhaif ke, dhaif jiddan ke, mauqu' ke dan sebagainya. Untuk hadis ni Indonesia yang boleh juga lebih kurang macam sunnah.com, dalam bahasa Indonesia dan dalam bahasa Melayu pun ada kat sini. Baik, kita masuk kepada isu lalat yang tadi tentang kitab Takhlif oleh Ibn Qutaybah. Ibn Qutaybah dia nukilkan keraguan terhadap hadis ni. Dia kata apa kat sini? Kalau ikut riwayat dia, mafhum dia, kamu meriwayatkan bahawasanya Nabi SAW bersabda, apabila seekor lalat jatuh ke dalam satu bekas minuman ke dan sebagainya, makanan ke dan sebagainya, maka celupkanlah, kerana pada salah satu sayap lalat tersebut racun dan salah satu lagi adalah penawar. Dan itu mendahulukan sayapnya yang beracun daripada sayapnya yang ada penawar. Bagaimana boleh wujud seekor haiwan yang racun ada penawar? Satu persoalan yang kita kata kat sini. Dan bagaimana pula lalat itu mengetahui kedudukan racun lalu didahulukan berbanding sayapnya yang mempunyai penawar? Maka Ibn Qutaybah dia jawab apa pada tahun kurun yang ke-200 lebih kat situ. Bukankah seekor lalat juga macam seekor ular? Ular pun beracun. Tapi dalam ular tu juga ada penawar. Macam tu juga dia kata lalat. Maka lalat ini walaupun kita tengok mata dia mencari satu benda yang kotor dan sebagainya, tetapi memang Allah ciptakan salah satu daripada sayap lalat itu ada penawar. Baik, kita tengok sikit kajian saintifik tentang lalat. Ini muka lalat lah. Kalau tuan-tuan tak bisa tengok lalat ni. Lalat ni dia, mata dia walaupun kita nampak ada dua, sebenarnya mata dia lebih kurang dalam 360 mata. Dia ada mata majmuk orang panggil. Mata majmuk ni bermaksud mata dia banyak. Kalau kita ni mata dua, tapi kita nampak satu saja. Tapi kalau lalat ni mata dia banyak, dia nampak kita ni banyak. Sebab itulah bila kita nak tampar lalat, kita nak ketuk lalat dan sebagainya, dia lari sana, dia lari sini. Dia boleh tahu dah kita ni kat mana. Sebab apa? Sebab dia nampak kita ni banyak. Okay. Kita tengok sikit tentang fakta tentang lalat. Dia kata lalat ni antara binatang yang kecil lah. Dia ada satu enzim dalam badan dia yang nama dia bacteriophages kat sini. Saiz dia kecil saja. Dia mengeluarkan kuman ni untuk apa? Untuk menentang bakteria perosak. Pernah jadi dulu di India berlaku attack kolera. Kita ta'un, bukan ta'un yang hadis sebut tu ta'un, tapi ta'un kat sini adalah kolera, cerit-berit lah. Maka saintis India kata antara penyebab cerit-berit dekat sini adalah sebab lalat. Lepas tu saya dulu di Raut, faham. Saya biasa pergi satu kedai makan. Dia tegur makcik ni, makcik dekat makanan tu ada telur lalat kan, yang putih-putih tu. Makcik tu betul, oh ya ke? Dia pun ambil, dia gaul balik. Bukan dia nak buang, dia gaul. Gaul makanan tu balik. Bagi sekata semua, ya Allah kita kata. Kan, tak pergi dah kedai tu. Maka bila lalat itu mengeluarkan dia punya telur tu, minum ke makan ke benda-benda ni, maka kita akan jadi cerit-berit. Banyak yang mati dan sebagainya pada waktu tu. Maka mereka mengatakan puncanya adalah lalat. Namun selepas 2 minggu, pengamal perubatan mendapati rakyat India pulih balik. Pulih balik. Bila pulih balik, dia kata apa? Sebab apa boleh pulih balik? Sebab lalat telah turun ke telaga-telaga ataupun sumber air di India pada waktu tu, dan orang India minum dengan minuman daripada sumber tersebut, maka sihat secara perlahan-lahan. Itu dia punya kajian dia. Ini rujuk kepada Majlis Fatwa Wilayah Persekutuan. Sedikit fakta tentang lalat. Lalat dalam bahasa Arab disebut sebagai dhubab. Yang ini serangga kecil yang terbang, tajam, kacau dan sebagainya lah. Dalam Quran disebutkan labah, kutu, dia ada juga nyamuk, anai-anai, semut, lebah dan sebagainya. Ini antara binatang-binatang kecil yang Allah sebut dalam Al-Quran. Nyamuk Allah sebut ba'udah. Ba'udah ni dia ada tamarbutah, bermaksud nyamuk betina. Maka disebutkan lalat betina ni dia mampu bertelur 2,000 telur sepanjang hidup dia. Banyak tak? Cukup banyak. Kan?
Umur lalat dalam 2 minggu saja dan mampu terbang 6 hingga ke 20 km. Aktif pada waktu 6 pagi sampai 2 petang. Jadi waktu malam ni kita jarang tengok ada lalat. Sebab apa? Sebab lalat ni dia suka cahaya. Dia juga suka benda-benda yang warna kuning. Jadi kalau kita makan durian, kita makan mangga dan sebagainya, dia suka burung lah kat situ. Nangka ke dan sebagainya. Mata dia suka berehat di sudut-sudut yang tajam, berdekatan dengan makanan. Deria rasa lalat bukan di hidung dia, tetapi di kaki dia. Ada 2 mata, lebih kurang ada 360 darjah. Mata majmuk orang panggil. Jadi sayap-sayap dia berfungsi untuk dia tukar arah sekelip mata. Dia pergi ni, sekejap dia boleh tukar. Jet kita pun tak ada lagi macam tu. Kapal terbang kita pun tak boleh buat lagi macam tu. Drone pun mungkin kurang sikit baju, tapi lalat dia ada satu fungsi, dia macam tu. Larva dia dipanggil berengga, berfungsi sebagai pengurai sisa biologikal. Contoh, dia juga berfungsi untuk forensik. Kalau tuan-tuan tengok dari segi ilmu forensik ni, lalat ni berfungsi lah. Macam mana? Saya bagi satu contoh. Kalau satu mayat itu mati dalam masa 1 hingga 3 hari sebagai satu contoh, maka ahli forensik akan tengok telur lalat yang hurung dekat mayat tersebut. Maka kalau dia tengok jenis telur dia ni adalah lalat jenis A, maka dia mengatakan bahawasanya mayat ni mati dah 3 hari dah. Kalau dia tengok satu mayat lagi yang mati 7 hari, maka dia akan tengok lalat yang jenis B pula akan hurung kat situ dan ada jenis dia punya telur dia kat situ. Maka mereka beritahu bahawasanya mayat ini mati 7 hari dah berdasarkan telur lalat tersebut. Ada juga satu kes mayat tu mungkin mati dah lama dah. Bila dia cek balik telur lalat yang ada dekat bangkai dalam mayat, perut mayat dan sebagainya, dia kata mayat ini, manusia ini dia tak mati kat sini, dia mati dekat bukit. Sebab lalat ni dia tak ada kat sini, dia ada kat bukit sana. Maka dia pernah dibunuh di atas bukit dan dibawa mayat dia ke sini. Itu tentang ilmu forensik. Hebat tak hebat? Hebat. Jadi Allah ni bila dia nak buat sesuatu makhluk, dia bukan ciptakan benda itu sia-sia. Termasuk juga khinzir, babi lah. Sebab apa saya kata macam tu? Sebab dengan babi pun, apa fungsi dia? Boleh bajak tanah dekat hutan. Kalau dia tak ada, dia tak boleh nak korek-korek tanah dan sebagainya, pokok payah nak tumbuh. Maka dengan fungsi babi yang ada dekat hutan tu, dia telah membuatkan tanah-tanah itu mungkin lembut dan dapat baja dan sebagainya. Hebat tak hebat? Sangat hebat. Itu tentang lalat. Nyamuk pun hebat juga tuan-tuan dan puan-puan. Allah sebut tentang ba'udah. Inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah tak malu nak mengumpamakan nyamuk bahkan lebih kecil daripada nyamuk tu. Bermaksud Allah ada pernah cipta benda yang lagi kecil daripada nyamuk. Apa dia? Kutu nyamuk. Dekat nyamuk tu dia ada kutu dia lagi. Kenapa Allah sebut nyamuk betina? Sebab nyamuk betina tu yang hurung kita, yang hisap darah kita tu. Yang hisap darah kita tu. Sebab itulah nyamuk tu juga, kalau kita tengok bunyi dia tu, dia boleh kepakkan sayap dia, saya tak ingat berapa 210 kali dalam masa 1 saat. 210 kali ataupun 270 kali dalam masa 1 saat. Kita buat macam ni pun, tak sampai 1 saat baru dapat 3. Tapi nyamuk, lalat mungkinlah lagi laju. Menyebabkan itulah yang bunyi yang menyakitkan hati tu. Nyamuk. Baik. Boleh? Nyamuk pun ada macam-macam jenis nyamuk. Tapi kalau nyamuk jantan, dia makan madu yang ada dekat bunga-bunga. Sebab tak? Yang kata serang kita tu, yang kata bahawasanya dia ambil darah kita tu nyamuk betina. Siapa kata? Allah kata. Ba'udah. Ta marbutah kat situ. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bila kita sebut tentang nyamuk, kita sebut tentang lalat, benda-benda ini sebenarnya kecil. Sebab itulah dikatakan, Raja Namrud dikatakan, wallah alam ni dia ada di riwayat, dia kata tak sahih, dia kata sahih wallah alam. Raja Namrud pun mati dengan sebab nyamuk yang hurung dekat telinga dia banyak hari. Sampai ke tahap Namrud itu dia ketukkan kepala dia di dinding banyak kali. Sebab apa? Nak suruh buang nyamuk ni tak keluar-keluar lagi. Maka sampai ke tahap dia suruh tentera dia hentak kepala dia. Last sekali dia mati. Itu Namrud. Hanya mati dengan sebab nyamuk. Hanya mati dengan sebab lalat dan sebagainya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik, balik nanti cuba tengok lalat yang hurung makanan kita. Adakah dia suka warna kuning ataupun dia suka warna hijau ataupun dia suka yang warna biru dan sebagainya. Maka kajian mengatakan dia suka yang warna-warna kuning.
Jadi tak heranlah tuan-tuan dan puan kalau tuan-tuan makan durian ke nangka ke mangga ke dan sebagainya, dia akan ada saja kat situ. Kemudian kita masuk kepada fasa yang kedua, fasa perkembangan. Tadi kita dah sebut dah hadis-hadis ni disusun ikut bab-bab yang ada kajian tentang saintifik. Kemudian fasa perkembangan ini, ulama hadis pada tempoh ini dia memetik pula pandangan ahli perubatan yang untuk menguatkan hujah dia tu. Termasuk juga menyebut nama tokoh-tokoh yang dirujuk. Sebagai satu contoh, kitab Al-Mazri dalam kitab Syarah Sahih Muslim, dia rujuk pandangan Ibn Sina serta tokoh Greek yang lain dan sebagainya. Dia letak juga macam tu. Contoh, tafsiran dalam sebuah hadis riwayat Muslim. Nabi kata apa? Bismillah, dengan nama Allah. Turbatu ardina, tanah bumi ini. Biriqatin ba'dina, dengan air liur kita. Liyushfa bihi saqimuna, sembuhlah dengannya penyakit kita dengan izin Tuhan kita. Bi'idni Rabbina. Qadhi Ayyad, wafat pada tahun 544 Hijrah, disebut apa? Ini adalah perbuatan Nabi. Hakikat perubatan kita ambil berkat kesembuhan dengan nama Allah. Sebab apa? Sebab tanah bumi yang sejuk dan kering menguatkan tempat yang sakit, dia kata. Al-Qurtubi juga mengatakan sebahagian ulama tidak menyangka bahawasanya pada waktu itulah sifat tanah yang sejuk dan kering boleh menguatkan tempat yang sakit, mengelakkan penyerapan benda asing. Maka dia kata kat sini tidak ada kaitan dengan rawatan sedikit pun. Sebaliknya hanya mengambil keberkatan nama Nabi saja. Ada juga dia kata tak, ni sebab keberkatan Nabi. Dia hujah-hujah para alim ulama lah. Kita tengok pula hujah Ibn Hajar Al-Asqalani yang mengarang kitab Fathul Bari, syarah kepada Sahih Al-Bukhari. Dia sebut kat sini bahawasanya hadis ni nak menunjukkan tanah ni ada mempunyai unsur syifa, unsur penyembuhan. Tambah-tambah kalau kita sertaikan dengan doa, maka menjadilah syifa itu dengan izin Allah. Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim mengatakan bahawasanya ini adalah tabarruk, mengambil berkat dan ruqyah yang diizinkan oleh syarak. Jadi tanah tu syifa tak? Syifa. Ibn Qayyim dalam Zadul Ma'ad pernah mengatakan bahawasanya tanah ni ada unsur penyembuhan selari dengan ilmu perubatan tradisi. Sebagai satu contoh, kita biasa jalan kaki kat atas tanah kan? Tuan-tuan dan puan-puan, kan? Antara kita pakai kasut dengan tak pakai kasut, ataupun kita pakai slipper dengan tak pakai slipper, tuan-tuan rasa yang mana yang paling banyak kita tak pakai kasut? Lebih kurang sama je kan? Dekat rumah kita pakai slipper tak? Kasut tak? Tak. Kalau boleh, ada hari-hari ataupun mungkin tiap-tiap hari, kita cubalah untuk kita buka kasut, buka slipper, pijak tanah. Ada dalam hadis Nabi, Nabi melarang sahabat-sahabat dia pakai satu capas saja dan satu capas lagi tak pakai. Sebab apa? Bila dia pakai satu capas saja, satu capas lagi tak pakai, dia akan jadi tak seimbang kita punya kaki tu. Kan? Seolah-olah kita duduk kan, kemudian kita bawa kereta daripada Perlis nak ke Johor. Kita letak dompet kita yang banyak kad, banyak duit shilling tu dekat punggung kita. Jadi bila letak dekat atas punggung kita tu tak stabil. Bukan tak stabil, dia jadi macam sengit atas bawah dan sebagainya, sampai di Johor sakit. Sengit pinggang kita, sakit tulang belakang kita dan sebagainya sebab tak seimbang. Maka Nabi mengarahkan sahabat-sahabat kalau kata tak nak pakai kasut, dia baik tak payah pakai. Dua-dua tak payah pakai. Jangan pakai satu saja kaki kiri, kaki kanan tak pakai. Ataupun kalau tak nak pakai, tak payah pakai langsung. Kalau nak pakai dua-dua. Macam tu kaedah dia. Maka cubalah untuk kita buat satu amalan, kan, masing-masing mungkin dekat rumah masing-masing, taman masing-masing ada taman, kan, kita pakai kasut sukan, kasut sedarah dan sebagainya. Try buka dulu. Buka sikit, tengok ada paku ke tak ada paku yang jalan yang elok-elok. Kita buka, kita pegang capal kita, kita pegang kasut kita, kita jalan tanpa pakai kasut. Dekat mana ni? Atas tanah, atas pasir, atas rumput. Sama seperti yang Nabi sebut, yang saya sebut tadi tentang hadis. Baik, kajian sains. Maksudnya bila kita jalan ke atas tanah, kita pijak tanah sebetulnya. Hyperaktif dan sebagainya.
kasut, suruh dia lari dekat atas tanah. Macam tu. So untuk apa tu? Untuk menstabil. Dan kita ni dia ada cas elektrik. Tuan pergi Lotus, tuan pergi Giant dan sebagainya, pegang trolley tu yang rasa magnet elektrik shock. Dalam badan kita ni ada elektromagnet. Jadi dia nak stabilkan cas tu. Dia tak boleh nak mengalirkan patutnya. Radang. Anak-anak kita kadang-kadang bila cucu-cucu kita kadang-kadang perut, bilik dan sebagainya, dia bawa dia pergi taman. Bawa dia berjalan. Kalau dan buat kasut dia akan pijak batu dan sebagainya. Itu dia hilang. Memberi kesan positif untuk kualiti tidur dan tenaga. Bila dia dah mandi, dia pijak pasir dan sebagainya, maka dia akan rasa nak tidur, dan tidur dia tu tidur yang berkualiti dan melatih badan. Hebat tak hebat? Jadi hari ini tuan-tuan dapat tahu. Cubalah tuan-tuan ni bermula hari ni berjalan, nak jogging dan sebagainya. Kasut jalan tanpa berkasut. Kaki ayam lah orang panggil. Kaki ayam bagi sentuh pasir dan sebagainya. Untuk apa? Untuk benda ni lah. Kita masuk kepada fasa yang ketiga. Fasa yang ketiga tentang hadis. Ini akhir kurun ke-14 sampai hari ini. Dia ni adalah Profesor Hamzul Majid Az-Zindani. Meninggal pada 2024. Dia daripada India lah. Disenaraikan dalam 500 ini antara kitab dia, dan tuan-tuan boleh dapatkan kitab Tauhid yang diperakui oleh sains. Saya boleh dapatkan kitab ni. Sebut dalam kitab ni, saya boleh kongsi. Dia kata, adakah benda yang dibuat dia dalam kitab ni, dia soal jawab. Soal jawab. Macam tak ada kaitan juga lah. Soal jawab dia kata sebab kat sini. Adakah benda yang dibuat oleh manusia dikira sebahagian daripada ciptaan Allah? Dia nak jawab macam mana? Semuanya kalau kita tengok manusia yang buat. Maka dia jawab Allah yang mencipta manusia. Kan? Allah yang mencipta manusia dengan akal, dengan ilmu pengetahuan. Pada hakikat dia, Allah lah yang cipta kereta dan sebagainya. Sebab apa? Apa buktinya? Apa dalil dia? Firman Allah Ta'ala, khalaqakum wa ma ta'mal. Allah lah yang mencipta kamu dan benda-benda yang kamu buat tu. Allah sendiri sebut dalam surah As-Saffat ayat 96. Ini antara salah satu contoh yang Imam Syekh Az-Zindani ni buat. Tuan-tuan boleh dapatkan buku ni. Dekat pasaran dalam Shopee ada kot. Itu. Sebab apa saya seronok baca kitab ni? Sebab dia buat soal jawab. Jadi kita pun soalan ni payah nak jawab ni. Rupanya ada jawapan. Disertakan juga dengan dalil Quran dan hadis. Maka dikata antara buku popular beliau adalah kitab ni. Kitab Tauhid yang diperakui oleh Fakta Sains. Adalah sebuah buku rujukan dalam sistem tarbiyah ikram disebut. Beliau juga pernah mengasaskan Suruhanjaya Tanda Saintifik dalam Quran dan Sunnah yang berpusat di Arab Saudi. Organisasi ini merancangkan dan mematangkan kajian hadis melalui pendekatan sains dan penghasilan karya. Kemudian, bila kita rujuk lagi, ada beberapa kitab yang lain yang menceritakan hadis dan sains. Antaranya At-Tib An-Nabawi wal Ilmul Hadis 1987, dia ada 3 jilid. Ini tak diterjemahkan lagi dalam bahasa Melayu. Kemudian kitab Ushkilat Al-Hadis Ahadis An-Nabawiyah oleh Abdullah Ali Al-Qasimi. Yang ni pun tak diterjemahkan lagi dalam bahasa Melayu. Yang diterjemahkan dalam bahasa Melayu ni Al-I'jaz fi Sunnah An-Nabawiyah oleh Profesor Dr. Zaklun Najjar. Dah meninggal dah ni. Tuan-tuan boleh dapatkan buku dia. Ni buku dia yang ada ditulis kat situ. Gambar tu. Tebal tuan-tuan buku dia. Kalau nak diikutkan buku dia lebih kurang dalam 600 pages lah, lebih kurang. 600 pages tebal. Ni kitab dia.
Saya kongsikan satu lagi tentang hadis yang disebutkan dalam hadis ni, dalam kitab ni. Disebut apa kat sini? Imam Ibn Majah dengan Ad-Dailami dalam sebuah hadis daripada Nabi SAW bersabda, "Unzur fi ayyi nisabin tad'u waladak fa innal 'irqa dassasun." Perhatikanlah di tempat mana engkau meletakkan anakmu, sebab sifat dan watak orang tua akan menurun kepada anaknya. Genetik lah. Ini genetik. Sifat dan sebagainya. Sebab tu, kalau kata anak kita nak kahwin dengan seseorang tu, tengok juga mak dengan ayah dia. Perangai macam mana. Okey ke tak okey. Jangan tengok kepada anak saja. Tengok kepada mak ayah. Sebab apa? Sebab mak ayah ni dia kadang-kadang dia punya watak tu akan turun kepada anak. Ini yang dibahaskan oleh Zakhrun Najjar dalam kitab-kitab hadis dan sains. Tebal. Dan hadis-hadis tentang lalat tadi pun ada disebutkan dalam ni. Dia letak hadis, lepas tu dia bahaskan dalam unsur sains dan sebagainya. Tuan-tuan boleh dapatkan kitab ni, tak silap, tak tahu harga dia berapa. Kalau ikut ni RM58 dulu lah saya beli ni, lama dah. Kalau yang mana tuan-tuan dan puan-puan yang berminat lah untuk unsur-unsur sains dan Islam ni. Maka ketika fasa ini juga muncullah istilah i'jaz al-ilmi secara meluas. I'jaz al-ilmi secara meluas dan merupakan salah satu bidang yang kajian baru kalau kita tengok i'jaz ilmi ni. Di samping itu rujukan kepada sains juga telah diperbaharui dengan fakta dan teori sains yang terkini. Kalau kata ada teori sains yang tak menyalahi daripada mukjizat tu, okey, kita setuju. Tak ada masalah. Sebab sains ni kadang-kadang dia boleh berubah. Bila dia jumpa satu penemuan baru, dia akan berubah. Tetapi ada benda-benda yang tak boleh dengan saintifik. Contohnya azab kubur. Nak pergi letak CCTV dekat dalam kubur, nak tengok betul ke ada ular ke betul ke dan sebagainya. Tengok-tengok tak nampak dia kata. Maka dia kata azab kubur tak ada. Itu tak boleh. Sebab dia benda-benda ghaibiah. Benda-benda yang tak nampak. Kadang-kadang bila kita kata mimpi kita pun kita tak tahu sempadan mimpi kita. Alam mimpi ni kalau kita tengok lagi besar daripada alam dunia. Pun kita tak boleh nak cerita macam mana mimpi itu. Maka kalau kita sebut dalam tafsir al-ilmi bermaksud tafsir saintifik, al-i'jaz al-ilmi dia ada pembuktian kebenaran melalui penemuan sains. Ada satu lagi kritikan hadis menerusi sains. Ada juga macam tu. Contoh kita tengok satu persatu tafsir al-ilmi, tafsir saintifik. Syekh Abdul Majid Az-Zindani, gambar yang kita sebut tadi tu, yang kita tunjuk tadi, mendefinisikan tafsir al-ilmi ini sebagai menyingkap pengertian ayat Quran ataupun hadis berdasarkan teori sains yang terpilih. Dia kata apa lagi kat sini? Definisi ini diangkat paling jelas namun terbatas jika hanya berpandukan kepada teori sains semata-mata. Sebab apa? Sains ni dia akan kadang-kadang dia akan berubah. Kadang-kadang akan berubah. Maka lebih baik kita ambil yang tepat daripada Quran dan hadis sekiranya hadis itu sahih dan sebagainya. Yang kedua, al-i'jaz al-ilmi. Dia ada bukti kebenaran hadis menerusi pembuktian sains. Contohnya disebutkan kat sini, bentuk-bentuk i'jaz ilmi ni, antaranya disebut fakta Islam tidak bertentangan dengan fakta sains. Isyarat berkenaan sains dalam Quran dan Sunnah mendahului penemuan sains moden. Contohnya macam ayat pertama dalam Al-Quran, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Allah menciptakan manusia daripada segumpal darah. Segumpal darah. Sains baru menemuinya lagi. Menemui dah berkurun lama baru jumpa. Rupanya dalam Quran dah sebut lama dah. Membuktikan dalam surah Al-Alaq tu sains dengan Islam tu dah lama dah bergabung kat situ. Dah cerita. Cumanya nama sains itu baru dinamakan sains itu. Islam tak namakan dia sains. Dalam Quran tak namakan dia sebagai sains. Hanya Allah cerita macam tu je. Khalaqal insana min 'alaq. Allah menciptakan manusia itu daripada segumpal darah. Baik. Al-Quran dan Sunnah mencabar sains moden. Ada sains-sains yang pelik-pelik dan sebagainya. Maka Al-Quran Sunnah tu dia punya tali ataupun dia punya payung dia, ada benda-benda sains di halak. I'jaz tasyri' bermaksud hikmah dan faedah yang disingkap oleh sains moden dan amalan yang disyariatkan oleh Islam. Baik, kita tengok satu persatu. Sains boleh digunakan untuk mengkritik hadis. Namun mesti mematuhi kaedah dan syarat-syarat yang sangat-sangat ketat. Yang pertama sekali, kritikan saintifik terhadap hadis boleh menghasilkan tiga
natijah. Menaikkan taraf sesebuah hadis daripada mardud yang ditolak kepada maqbul. Dulu dia ditolak, contohnya hadis tentang lalat tadi ya. Hadis lalat tu kalau nak diikut sahih. Tapi dari segi matan dia, makna dia, konten dia macam tak kena, macam pelik, kan? Macam tu. Maka bila ada hari ni unsur-unsur sains, bukti-bukti sains, bukti-bukti eksperimen dan sebagainya, maka hadis tu secara automatik diterima oleh orang. Menolak hadis yang dinilai sebagai makbul, menyelesaikan perbezaan riwayat, maka kita boleh tengok kefahaman tepat terhadap sesebuah hadis berdasarkan kaedah ulama' yang diperlukan sebelum menghubungkannya dengan fakta sains yang terbukti. Sebagai satu contoh yang kita sebut tadi, hadis tentang lalat. Hadis-hadis lalat ni pernah dipertikaikan oleh pengkritik moden sebab nampak bercanggah dengan perubatan. Namun hari ini telah membuktikan sayap lalat memang ada bahan antimikrob yang boleh lawan bakteria. Maka riwayat yang sebelum ini dipandang ganjil, walaupun status hadis dan sahih, dia nampak ganjil oleh orientalis. Siapa orientalis ni? Orientalis ni kadang bukan orang Islam pun, tapi dia nak cari kelemahan Islam. Ada yang hafal Quran 30 juzuk, ada yang bahasa Arab dia lebih fasih daripada kita lagi. Kan? Tapi dengan sebab dia nak cari kelemahan Islam, maka dia kata hadis tentang lalat ni pelik. Kan? Ni bukan sahih sebenarnya ni, mengarut dia ni. Maka dia cari ni, hadis ni dah pelik, mesti tak sahih. Kenapa orang kata dia sahih? Macam tu. Maka bila ada teori saintifik dan sebagainya, maka benarlah apa yang telah disabdakan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Contoh lagi hadis tentang matahari terbit sebelah barat. Saintifik kata, sains astronomi mengatakan matahari tak mungkin bertukar arah. Kan, hadis ni nampak macam mustahil. Maka ulama' mengatakan kejadian luar biasa ni akan berlaku menjelang hari kiamat, bukan menjelang hari ini. Kan, benda tu tak berlaku lagi. Benda-benda yang termasuk dalam benda-benda ghaibiyah, maka dia perlu diterima. Contoh, hadis tentang syifa habbatus sauda. Inna fil habbatis sauda syifaan min kulli da'in illa sam. Hadis yang mengatakan bahawasanya sesungguhnya pada habbatus sauda itu dia ada penawar bagi semua penyakit melainkan sam. Sam ni apa? Mati. Orang kata, wush, macam tu tak payahlah makan Panadol. Macam tu tak payah pergi IJN. Cukup dengan makan habbatus sauda je. Maka bila kita tengok dari segi saintifik, dia kata hadis ni mengarut dah ni. Mengarut. Maka dalam ulama bahasa mengata perkataan kulli kat sini bukan bermaksud semua. Ada maksud kulli ni maksud dia sebahagian. Sebahagian. Saya biasa dengar satu cerita, kan ada seorang lelaki ni, dia suka baca kitab perubatan. Dia suka baca kitab perubatan. Bila dia baca kitab perubatan, satu hari dia demam ke dan sebagainya, dia baca kitab perubatan, antara ubat bagi demam dia adalah Hayyatus Sauda. Hayyatus Sauda ni bermaksud ular hitam ditambah satu titik, bukan habbah. Dalam buku dia tu tertambah satu titik ular hitam, Hayyatus Sauda. Maka dia pergi ke hutan, dia carilah ular hitam dan dia ketuk, dia makan, mati dia. Maka kawan-kawan dia pun gilah melawat ziarah dia, meninggalkan, tanya mak dia, kenapa lah ni, mamat ni mati. Makcik ni bagi tahu, tak tahulah mamat ni dia baca satu buku, bila dia baca buku dia pergi hutan, dia kata ular hitam ni adalah ubat dia makan dan sebagainya, maka dia mati. Boleh makcik kami nak tengok sikit dia punya buku dia, kitab dia? Boleh. Tunjuk, rupanya tertambah satu titik, Hayyatus Sauda. Sebab itulah kalau kita nak mengaji, nak berguru, nak belajar, pastikan berguru. Sebab mungkin ada beberapa benda yang kadang-kadang tertambah titik ke, kita macam rasa macam ni padahal bukan. Boleh tuan-tuan? Maka pendekatan ulama' ditakwilkan sebahagian besar penyakit daripada perkataan kullu ini. Bukan bermaksud semuanya. Sebab tu perbahasan tentang bahasa Arab pun kita kena tahu juga. Yang mana dengan sebahagian habbatus sauda, bijirin hitam ataupun jintan hitam ni bantu untuk meningkatkan imun. Bukan semestinya penawar bagi setiap penyakit. Itu yang kita nak sebutkan. Ada juga disebutkan tentang hadis tentang air mani ni. An Anas, an Ummu Sulaim. Haddathat annaha sami'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Yang mana Nabi sebut bahawasanya apabila air mani lelaki mengatasi air mani perempuan, maka anak itu akan menjadi anak lelaki.
Dan apabila air mani perempuan mengatasi air mani lelaki, maka anak itu pula akan menjadi perempuan. Dalam hadis yang lain, air mani lelaki berwarna putih, air mani perempuan berwarna kuning. Apabila keduanya bertemu, lalu air mani lelaki mendahului air mani perempuan, maka anak itu akan menjadi lelaki dengan izin Allah. Dan apabila air mani perempuan mendahului air mani lelaki, maka anak itu perempuan dengan izin Allah. Kedua-dua hadis ni nampak macam seolah-olahnya kelihatan menyandarkan penentuan jantina sama ada daripada dominasi air mani lelaki ataupun perempuan. Maka dalam sains moden mengatakan sperma lelaki dia bawa kromosom X. X dan Y. Kalau kata wanita ataupun perempuan membawa kromosom X, maka penentuan jantina untuk lelaki adalah sebenarnya daripada lelaki lah, sebab dia ada kromosom X. Kalau kromosom Y, kan? Kromosom Y. Jadi kalau kromosom X, jadi nak menentukan, tetapi dalam hadis ni nak menunjukkan kedua-dua unsur air mani lelaki dan perempuan tetap memainkan peranan, saling melengkapi, bukan bercanggah dan sebagainya. Maka dalam hadis ni dia nampak macam general, kan? Macam general apa kaitan ni kan dan sebagainya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Allah. Takat tu boleh ke, tuan-tuan? Okey, semua. Alhamdulillah boleh. Berat sangat. Baik, kita tengok rumusan dia. Maka kajian berkaitan hadis dan sains tidak terhadap aspek, dia sebut aspek yang ajas. Yang ajas ni maksud apa yang ajas? Ajas mukjizat. Daripada ambil kalimah mukjizat. Ajas ni kalau kita tengok daripada perkataan ajus. Ajus ni lemah. Bukan bermaksud lemah, dia melemahkan sesuatu hujah. Lemahkan sesuatu hujah. Contoh hadis ke, Quran ke dan sebagainya. Sebab tu kalau kita baca tentang Quran, Quran ni pada permulaan dia mukjizat dia adalah berbentuk lughah. Lughah ni bahasa. Lughah adalah bahasa. Sebab apa? Orang Arab pada zaman dulu dia cukup mahir dalam bab syair dan sebagainya. Syair dia tu boleh membunuh orang. Kadang-kadang orang tu nak bunuh orang tu, nak kutuk orang tu, dia minta penyair tu tulis satu syair lekat dekat kotak Kaabah, dekat pintu Kaabah. Orang duk baca-baca, sampai dia baca tu, kutuk orang tu, geram orang ni aku baca. Macam tu. Dia macam satu sihir orang panggil. Jadi pada permulaan mukjizat tu dari segi bentuk macam tu. Lama kelamaan mukjizat tu dia lebih kepada sains hari ni. Nah tu saya biasa sebut kepada kelas-kelas sebelum ni. Kalau tuan-tuan tengok, pencetus ilmu kepada setiap rasul yang ada. Rasul kita ada 25 orang yang wajib kita percayalah. Katanya dia ada 313. Nabi ada 124,000. Setiap rasul tu dia ada pencetus kepada ilmu dia. Contoh, Nabi Adam alaihi salam, kalau kita tengok ilmu dia ilmu apa? Bahasa. Ilmu bahasa. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah mengajarkan nama-nama. Nama-nama tu bahasa lah. Maka kalau kita tak ada lah ilmu bahasa, kita tak boleh nak sebut ini apa, dan sebagainya. Nabi Idris ngaji, belajar, rajin belajar. Kan dengan sebab ilmu bahasa tu dah ada, dia boleh belajar macam-macam benda yang ada. Nabi Yunus alaihissalam, maritim, kapal selam. Sekiranya tidak ada dalil yang mengatakan bahawasanya Nabi Yunus ni tenggelam, dimakan oleh ikan nun, kita tak tahu kita boleh hidup dalam laut. Orang tak terciptalah kapal selam. Sebab apa? Sebabnya ada kisah Nabi Yunus alaihissalam ditelan ikan nun. Ada yang mengatakan bahawasanya ikan nun ni ikan paus kan? Ada yang mengatakan tidak. Ikan nun ni adalah ikan nun, bukan ikan paus. Sebab ikan paus ni dia punya, walaupun mulut dia besar, kerongkong dia kecil. Jadi kalau dia makan manusia tu dia akan terlekat. Jadi binatang apa, ikan apa yang bila dia telan tu dia boleh telan relax je. Tak terlekat dan sebagainya. Maka ikan nun disebutkan kat situ. Ikan yang tak pernah ada lagi. Cumanya biasa saya baca dalam ayat Al-Quran tu disebutkan bahawasanya sekiranya Nabi Yunus ni tak baca apa? Zikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin kan dalam ikan nun. Dah tentu aku akan panjangkan umur dia sampai dia duduk dalam perut ikan nun ni sampai hari kiamat. Dah tuan-tuan baca lah dalam ayat tu. Dalam hati saya kata, ayat Quran ni kenapa Allah sebut macam ni? Nak menunjukkan ikan nun tu berkemungkinan hari ni masih hidup lagi.
Sampai hari kiamat mungkin dia ada lagi. Tak sampai hari kiamat dia masih ada lagi. Dan mungkin salah satu lagi kalau kita nak panjang umur, kena duduk dalam perut ikan nun kot. Sebagai satu contoh lah. Tapi nak duduk dalam ikan nun, nak panjang umur tapi dengan gelap macam tu, tak boleh lah. Tak boleh lah. Kemudian Nabi apa lagi? Nabi Isa AS perubatan. Nabi kita Nabi Muhammad aero angkasa. Sebab apa saya kata aero angkasa? Sebab Isra' Mi'raj. Nabi dah tengok dah planet-planet lain, 7 petala langit Nabi dah pergi dah. Itu adalah tentang langit. Sebab itulah dalam ayat Quran banyak disebutkan lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Allah dahulukan perkataan langit sebelum bumi. Kita banyakkan bahaskan tentang langit. Hari ini peperangan kita tengok daripada Iran, nak lawan dengan Amerika, nak lawan dan sebagainya, semuanya bergantung kepada satelit, semuanya bergantung kepada radar, semuanya bergantung kepada benda-benda yang ada di atas. Kalau tak ada benda-benda yang atas tu, kita tak boleh nak detect. Kita tak boleh nak cam kat mana tempat tu. Macam mana roket ataupun drone itu boleh pergi pada sasaran dia, dengan sebab dia ada radar, dia ada kod dan sebagainya. Jadi hari ini semua perang atas-atas ya. Perang atas-atas, perang bawah tanah. Kan, tengah-tengah ni tu kena. Itu yang jadi hari ini. Maka bila kita tengok Nabi kita Nabi Muhammad SAW adalah pencetus kepada ilmu aero angkasa, cubalah kita dalami ilmu-ilmu yang melibatkan tu atas-atas tu. Atas-atas tu. Mudah-mudahan itulah untuk menguatkan kita sebagai orang Islam pada hari ini. Baik, rumusan dia. Maka kajian berkaitan hadis dan sains tidak terhadap kajian kepada aspek ijaz semata. Bahkan terdapat banyak tujuan ilmiah yang muncul yang memerlukan penelitian dan kajian terperinci. Ini kita tak sebut lagi tentang apa panggil, tentang bekam dan sebagainya kan. Kadang-kadang ada dalam bekam. Bekam tu dalam hadis disebut. Dalam hadis bila dalam Nabi Isra' Mi'raj, Nabi pernah sebut, Malaikat Jibril kata suruh apa? So umat kamu berbekam. Walaupun ada status hadis tu, ada mengatakan dhaif dan sebagainya. Tetapi ada hadis tak? Ada. Ada tak orang buat kajian tentang bekam ni, tentang darah dan sebagainya? Ada. Adakah boleh menghilangkan gout? Ada. Tuan-tuan kena baca. Sebab dalam Islam kadang Allah sebut macam tu je. Apa sendirilah kaji. Aku bagi akal fikiran kepada kamu kan. Untuk mencampahkan apa yang kalam aku bagi sebut ni. Sesuatu kajian dan kefahaman yang melalui tujuan yang tepat akan menatijahkan hasil yang tepat. Namun jika sebaliknya berlaku, maka kita akan salah faham terhadap hadis Nabawi yang terjadi. Itu yang kita sebut hari ini. Maka kalau tuan-tuan baca satu hadis, pastikan hadis tersebut disyarahkan oleh hadis atau ayat Quran yang lain. Jangan baca satu hadis terus buat satu kesimpulan. Tadi kita baca tentang hadis tentang apa tadi? Lalat. Cuma ada satu tentang hadis tentang lalat. Allah umpamakan lalat ni akan kepada jin. Satu hari, hadis ni dalam riwayat Ahmad. Nabi sedang membonceng satu binatang tunggangan dengan sahabat dia. Tiba-tiba binatang tunggangan tu dia jatuh dan sebagainya kan. Maka sahabat itu terpancur dalam mulut dia celaka syaitan. Celaka syaitan. Nabi sebut kenapa sebut celaka syaitan? Jin dan sebagainya kan. Dia orang tak buat apa pun. Maka Nabi kata sebutlah bismillah. Nescaya jin itu akan, syaitan itu akan jadi kecil macam lalat. Nak menunjukkan bahawasanya dalam hadis tu, nampak macam pelik kan hadis tu kan? Tapi itulah hadis dia. Nak menunjukkan kita ni apa-apa yang terjadi dalam kehidupan kita, jangan duk salahkan jin. Jangan duk salahkan syaitan. Kadang-kadang itu bukan salah syaitan pun. Tapi bila kita kata salahkan syaitan ataupun salahkan jin, jin pada hakikatnya akan merasa bangga, sombong. Tengok manusia kata aku buat, aku tak buat apa pun. Tapi manusia kata aku buat, hebatnya aku. Dia akan jadi sombong macam tu. Maka Nabi sebut, jangan cakap macam tu, sebutlah bismillah. Sebab apa? Syaitan ataupun jin yang rasa macam sombong tu dia akan jadi kecil macam lalat. Kataan lalat juga disebutkan dalam hadis tersebut. Wallahu a'lam. Baik. Ada soalan ke nak tanya? Baik, nama saya Dr. Muhammad Zahir bin Abdul Rahman. Saya merupakan pensyarah di Fakulti Quran Sunnah dan juga merupakan ketua program di Institut Sains Islam Malaysia, Universiti Sains Islam Malaysia. Dulu sekolah di Matangah, mungkin ada daripada Kedah kat sini. Ini merupakan antara buku-buku yang pernah diterbitkan, yakni Risalah Waswas Menyingkap Rahsia Terapi Waswas dan OCD secara holistik. InsyaAllah untuk subjek hadis dan sains ini kita akan masuk juga akan datang tentang
mental, kesihatan mental. Saya akan sebutkan juga nanti tentang was-was, tentang anxiety dan sebagainya. Ini buku yang kedua, was-was dan OCD dalam perspektif Al-Quran, hadis dan kesihatan mental. Di tahun 2024, solusi was-was menurut perspektif Al-Quran. Ini antara kitab spek ulum Quran. Siapa yang ambil package A ulum Quran, insyaAllah saya pun mengajar juga di sini untuk ulum Quran. Kemudian penterjemahan bersama dalam kitab Adabul Mufrad. Ini kitab yang baru juga, 40 hadis kesantunan Rasulullah terhadap sekecil, yang merungkai tentang hadis-hadis Nabi dengan budak-budak kecil. Adakah Nabi biasa pukul budak kecil? Adakah Nabi biasa berlari-lari dengan anak-anak kecil? Dan yang terbaru, Tafsir Nukat wal Uyun surah Al-Fatihah. Ini pun dah diterbitkan. Wallahu alam. Ada soalan nak tanya? Belum kita tamat kat sini, habis awal kita hari ni. Ada soalan ke? Okey ke semua? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya Siti Salma. Saya nak bertanya tentang kalau boleh doktor buka slide ni yang tentang Habatus Sauda tu. Habatus Sauda. Okey. Okey, kan ayat dia inna fil Habatus Sauda syifa'un min kulli da' kan? Syifa'un min kulli da' illa sam. Kan tadi doktor bagi tahu kat situ ada perbahasan, maksudnya adakah Habatus Sauda ni menjadi ubat untuk semua penyakit ataupun maknanya membentuk imuniti, kemudian membentuk ketahanan lah. Maknanya ada perbahasan dekat situ. Sebab saya teringatlah ada kenalan lah kita, ada kenalan yang maksudnya dia memang jenis orang yang semput, jenis orang yang semput kuat, jenis macam kalau dulu makan terbikai sikit pun dah semput lah kan, jenis alergik macam tu lah. Tapi subhanallah dia mengamalkan Habatus Sauda. Dengan Habatus Sauda, kemudian selepas beberapa tempoh, maksudnya lama hinggakan masa COVID tu pun, kalau dulu saya ingat masa dia semput tu dia memang pakai yang apa panggil pil pam tu. Apa panggil pam tu? Pam yang lelah tu. Pam lelah tu. Tapi kemudian dia dah tak pakai, kemudian dia makan Habatus Sauda, dia amalkan Habatus Sauda. Dan masa zaman COVID tu pun alhamdulillah lepas tu dia boleh baik. Padahal sedangkan sebelum tu semputnya sangat kuat lah. Jadi saya macam teringat lah, maksudnya adakah masa tahu yang dia guna amalkan Habatus Sauda tu macam trigger lah, macam adakah disebabkan mengamalkan Habatus Sauda ni dia jadi masya-Allah ada ketahanan dia lah. Sedangkan sebelum tu memang sangat mudah untuk lelah semput tu memang sangat mudah. Okey, itu satu. Dari segi tu, adakah sebab mesti doktor dah berbincang, sebab ayat ni kan min kulli da', syifa'un min kulli da'. Saya just teringat, adakah sebab perkataan min tak digunakan dekat situ syifa' li kulli da' ke? Adakah ada perbahasan di situ? Mungkin boleh doktor tolong jelaskan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Puan Siti Salma. Itulah antara beberapa contoh lah, antara testimoni lah orang yang telah menggunakan Habatus Sauda. Sebab tu disebutkan perkataan kulli kat sini. Kulli ni kalau kita tengok terjemahan sepatutnya semuanya kan, semua. Tetapi perkataan kulli ini juga kalau ikut dia ada sebahagian ke 3/4 ke macam tu keadaan dia. Bukan semua masuk kulli ni semua. Kadang ada yang sesuai Habatus Sauda dengan orang A. Tapi ada juga Habatus Sauda tak sesuai dengan orang B. Maka oleh sebab itu jangan kita menganggap bahawasanya hadis ini mengatakan semuanya, semua penyakit. Mungkin kawan kepada Puan Siti Salma tadi tentang semput tadi, itu mungkin salah satu penyakit yang sesuai kalau kita gunakan Habatus Sauda. Ini orang buat Habatus Sauda dengan minyak zaitun sekali kan. Maka makan kat situ sekali dengan minyak zaitun. Pun tak ada masalah. Cumanya Habatus Sauda ni dia bukan orang kata sembuhkan cepat. Dan kalau kita amalkan selalu jadi istiqamah. Antibody kita pun perlu dilatih. Kita nak makan banyak-banyak, sikit-sikit baru nak kenyang. Jadi benda Habatus Sauda, ubat-ubat macam Panadol pun kadang makan 2-3 biji baru okey. Jadi Habatus Sauda jangan tuan-tuan menganggap ataupun tuan-tuan dan perempuan anggap bila makan sekali dah boleh sembuh. Ni ada yang Nabi sebut ni mengarut. Jangan macam tu tuan-tuan. Sebab Habatus Sauda ini kita sebut dia perlu diistiqamahkan. InsyaAllah mungkinlah kita tak tahu penyakit apa yang ada dalam badan kita kan. Salah satunya tadi semputlah antibody kita, sebab yang
dia melatih antibodi dalam badan kita ni. Sebenarnya ada antibodi ni nak lawan penyakit, imun kita ni nak lawan penyakit, maka dia menguatkan imun badan kita untuk lawan penyakit. Tu je. Kalau kita tengok teori perubatan macam tu, ubat ni untuk nak menguatkan imun badan kita untuk lawan penyakit. Jadi Habatus Sauda ni salah satu. Wallahualam. Mudah-mudahan menjawab lah puan. Okey lah. Cuma maksudnya Dr. perbahasan yang ada setakat ni membincangkan tentang kulli tu ya. Bukan kulli. dari sudut min tu ke. Bukan. Oh. Kulli dia. Min pun boleh juga, ada juga orang bincangkan pasal min sebahagian tu. Sebab min kulli ni mungkin dia lebih dari satu benda. Daripada sebahagian. Macam tu. Terima kasih tu. Okey. Tak ada? Okey. Kalau tak ada, kita selesai kot setakat ni. Boleh ke? Saya stop dulu. Okey, yang baik itu daripada Allah, yang tak baik itu daripada salah silap saya sendiri. InsyaAllah kita akan bertemu lagi dalam perbahasan dalam kitab bab hadis dan sains tentang kesihatan mental, insyaAllah. Saya akan bahaskan secara terperinci tentang was-was dan sebagainya lah. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.